Okey, Assalamualaikum, salam jemaah. So, hari ni saya nak share satu cerita. Saya rasa penting untuk saya share lagi tentang benda ni. Baru ni saya dapat satu DM di mana, "Salam tuan, saya ada tengok share tuan berkenaan scam floating check. Saya baru terkena." So, tuan-puan, individu ni dia telah menjual emas gold bar 50 gram. Dia jual 50 gram. Dan dia kata, okey, dia dapat transaction tu, duit tu masuk pakai transfer kononnya, tetapi amount tu sebenarnya floating. Sebab tu tuan-puan, di luar sana tuan-puan nak jual emas dekat individu, terutama yang tak dikenali, boleh. Cuma pastikan layarnya ada trusted. Contoh, saya pun ada je kawan-kawan peraih emas yang memang trusted. Tapi untuk tuan-puan yang tak kenal siapa-siapa, untuk lebih selamat, okey, tuan-puan boleh jual ke syarikat yang ada credibility. Macam biasalah, saya tentulah akan sebut syarikat Public Gold, di mana tuan-puan jual emas, tuan-puan akan dapat duit tuan-puan. Tak ada lagi rekod yang jual emas dekat Public Gold tak dapat duit. Dan tuan-puan beli emas dekat Public Gold, confirm dapat emas tulen. Dan ada jaminan beli balik oleh Public Gold. Jadi tuan-puan ingat, hati-hati di luar sana, terutamanya ketika harga emas naik tinggi hari ini. Ramai skamer-skamer yang akan ambil kesempatan kehadap insan-insan yang lemah seperti anda. Jadi tuan-puan, share video ni supaya lebih ramai yang dapat manfaat sebelum mereka kena scam di luar sana. Nak saya bantu anda buka akaun Public Gold? Boleh klik yang di bio. Saya akan bantu anda sebaiknya. Jangan lupa share video ni.